Para bakal jemaah haji rata-rata berasa tenang dan tidak bimbang tentang keberangkatan mereka kerana selalu mendapat kemas kini daripada ejen pelancongan haji masing-masing dan pemerintah. Ini meski ketidaktentuan krisis Timur Tengah terus berlarutan, sedang tarikh keberangkatan mereka semakin hampir. Mereka berkongsi keprihatinan mereka itu dengan wartawan kami Syazwani Sanib di luar acara berjalan kaki Get Fit for Hajj pagi tadi. Kebimbangan Encik Muhammad Rashid Muhammad Sahid terhadap rancangannya menunaikan haji sebelum ini di peperangan antara Amerika, Israel dengan Iran kini semakin reda. Ini kerana beliau sering dimaklumkan oleh JSA pilihannya, Agil Travel and Tours, tentang perkembangan haji. Memanglah dalam keadaan sekarang ni kan, peperangan di Iran dengan Israel, Amerika ni, memang kita khawatir sekali. Terutamanya kalau tak dapat pergi menunaikan fardu haji. Jaminan macam setiap kali kita pergi kursus haji, pihak agensi kami, Agil, telah menenangkan kita, telah memberitahu kita kan, dalam keadaan situasi sekarang. Alhamdulillah, rasa tenang. Bagi seorang lagi bakal jemaah haji, Cik Sharifah Muhammad Hermanto pula, jaminan keutamaan untuk musim haji seterusnya bagi jemaah terjejas juga bantu meredakan kebimbangannya. It's a relief, assurance to us that we will go Hajj eventually, like in next year due to the conflict. Mereka merupakan antara sekitar 900 bakal jemaah haji yang menyertai acara Get Fit for Hajj pagi tadi yang turut disertai Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Faisal Ibrahim. Akur dengan kebimbangan para jemaah, Dr. Faisal mengulangi perkara yang dijelaskan beliau di Parlimen mengenai langkah-langkah yang diambil MUIS serta beberapa pihak lain dalam memastikan keselamatan para jemaah. MUIS sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk memantau keadaan dengan teliti. MUIS juga sedang berkolaborasi dengan AMTAS dan ejen-ejen pelancongan rasmi untuk memastikan para jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan selamat dan lancar, insya-Allah. Saya sangat menghargai kesabaran anda dan berharap kita dapat terus bekerjasama dalam mengharungi cabaran-cabaran ini bersama. Seawal 9 suku pagi tadi, para bakal jemaah haji turun padang berjalan kaki sejauh 2.4 km di hub Tampines kita. Ia merupakan acara kemuncak inisiatif Get Fit for Hajj anjuran AMTAS dengan kerjasama MUIS. Lebih 90% jemaah haji tahun ini menyertai inisiatif itu yang bermula sejak Januari 2026. Dengan komitmen untuk memastikan para jemaah bersiap siaga dari segi fizikal bagi perjalanan kerohanian mereka, inisiatif Get Fit for Hajj tahun ini turut diperluaskan. Ia antaranya merangkumi program Jom Cek kendalian Lembaga Penggalakan Kesihatan HPB bagi membantu jemaah memantau tahap kecergasan mereka.